Assalamualaikum, salam sejahtera. Tu ada 5 ekor. Malam tadi pukul 1 pagi dia keluar, dia tolaknya pintu ni. Dia keluar, semua keluar. Pagi tadi tengok semua berkumpul tidur. Letih lah tu. Jalan jauh malam tadi ya, pusing. Kau apa jam dia keluar. Ini ada 6 ekor. Dia kumpulan 7 ekor. 1 ekor di kokaknya kepala. Dia dah pindah sampai nampak. Takut kalau dia bergaduh boleh menyebabkan kematian. Yang ini semua pair. Okey, dia sepasang. Ini ada 2 ekor. Ini pun ada 2 ekor. Ni kita ada pintu ni untuk feeding Pintu untuk feeding 2 ekor. Memang landak ni waktu siang dia akan tidur, malam dia aktif. Okey, tu ada 2 ekor. Ini anak-anak. Ini dia. Ini landu dengan adan. Ini sepasang ni. Landu dengan adan. Adan jantan, landu betina. Yang ni ibu landu, ibu adan. Ini ada 3 ekor. Ini ada 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor. Yang lain semua ada 2 ekor. Semua ada 2 ekor. Ini 2 ekor. Yang ni kita dah beli dah setahun tak beranak-beranak. Tu kita tengok. Yang ni macam jantan, macam betina. Macam sepasang. Tapi tak mau beranak. Tak tahu kenapa. Tak apa, nanti kita tengok tu. Kalau tak okey juga kita akan asingkan. Yang lain semua sepasang. Ini sepasang. Ini pun sepasang. Ini pun sepasang. Ini sepasang Ini pun sepasang. Okey, semua sepasang. Dia sepasang. Dia sepasang. Dia kalau beranak tak perlu asingkan. Anak dia boleh jaga dia. Alhamdulillah. Okey. Yang ni pula kepala dia luka. Mana kepala luka? Tu ada kepala dia luka. Tapi dah kering dah. Dia dah kering dah. Alhamdulillah. Siapa nak landak, kita boleh jual seekor sepasang. Ataupun kalau nak siap sembelih pun kita dah boleh uruskan. Kita ada alat untuk tangkap dan juga untuk sembelih. Okey. Sekarang ni kita dah boleh start menjual dah. Landak ni kita dah start jual. Kalau siapa nak boleh PM kita. Tak ada masalah. Kita boleh uruskan siap sembelih. Siap masak randang pun boleh. Okey. Kita nak buat secara komersial. Kita nak maintain kuantiti atas 50 ekor, insya-Allah.